80 tahun, dulu 46, sekarang 2026. Melayu lagi sekali perlu menyatakan penyatuannya. Sejarah sentiasa menjadi guru yang paling baik untuk mengajar kita. Dan kalau kita sorot balik kepada sejarah, kita kaji balik kepada sejarah, kita lihat balik kepada sejarah, kita akan lihat bagaimana luar biasanya orang Melayu itu. Hari ini kita bercakap mengenai penyatuan. Hari ini kita bercakap mengenai gabungan. Hari ini kita berbicara tentang keperluan untuk kembali bersama atas pentas dan meja yang sama. Luar biasanya hari ini adalah kerana kita tidak ingin hanya duduk semeja insya-Allah di Negeri Sembilan ini, tetapi kita perlu membawa jajaran baru ini untuk menakluki Putrajaya. Kita mesti ingat daripada sejarah, makcik. Kenapa kita kena ingat sejarah, uncle? Why? Kerana setiap kali Melayu menghadapi masalah, Melayu akan jumpa titik penyatuan. Perang Dunia Kedua, Jepun dikalahkan, British kembali dengan Malayan Union. Tetapi Melayu dia bersatu. Melayu dia sedar pada waktu itu bila nak hilang negara, nak hilang tanah, nak hilang kuasa, dia ingat dia perlu bersatu. Kita tewaskan Malayan Union, tetapi waktu itu Raja Melayu sedar, waktu itu petani Melayu sedar, waktu itu guru Melayu sedar, waktu itu ustaz-ustazah Melayu sedar, waktu itu orang Melayu sedar. Sekarang ini 80 tahun, dulu 46, sekarang 2026. Melayu lagi sekali perlu menyatakan penyatuannya. Kalau British kita boleh kalahkan, kalau British kita boleh halau, kalau dengan British kita boleh ambil kemerdekaan, apalah lagi Anwar Ibrahim ni. Because he is the cause of the problem. Tidak perlulah nak kompromi lagi dah. Kenapa he is the cause of the problem? Setiap hari yang menyatakan perkauman, racism, bukan kita. Yang menyatakan adalah dia, not us. Dan ini special message kepada rakan-rakan kita yang bukan berbangsa Melayu. Mana-mana pihak yang dilantik menjadi ketua di Putrajaya sebagai kerajaan, dia ada tanggungjawab bukan kepada orang Melayu sahaja. Dia ada tanggungjawab kepada orang bukan Melayu juga. Dan mana-mana orang yang memegang Putrajaya, insya-Allah nanti dia kena ikut perlembagaan juga. Dan perlembagaan kita adalah perlembagaan yang berteraskan kepada Melayu. Lihat saja perkara 152, lihat saja perkara 153, lihat saja perkara 11 dalam kurungan 4 perlembagaan persekutuan. Ketertinggian Islam, keistimewaan Melayu. Tetapi pada masa yang sama, hak bangsa lain ada, hak agama lain ada. Kenapa kita perlu takut kalau ada gabungan dengan orang Melayu? Bukankah sejarah telah membuktikan kalau orang Melayu itu bergabung, kalau orang Melayu itu bersatu, negara ini aman makmur bukan sahaja untuk orang Melayu tetapi untuk bangsa-bangsa lain. Sejarah tidak menipu, dan kalau kita tidak belajar dari sejarah, kita akan mengulangi masalah yang sama. Kemajuan negara ini daripada merdeka dengan Perdana Menteri pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, mereka semua membawa teras Melayu. Tapi why are we in this current predicament? Kenapa kita berada dalam masalahnya sekarang? Kerana orang kata kalau orang Melayu bersatu, kalau Parti PAS bersatu dengan UMNO, kalau Perikatan Nasional berada bersama Barisan Nasional, maka kita ni menjadi kerajaan yang resis. Kita ni menjadi kerajaan yang Melayu. Kita ni tidak ingin endahkan orang-orang bukan Melayu. Bagaimana mungkin benda itu berlaku? Kalau nak mentadbir negara ini, mesti mentadbir berdasarkan undang-undang perlembagaan keluhuran. Bukankah itu rukun negara yang kita semua angkat? Tak kisah kita Melayu, tak kisah kita bangsa lain, kita masih akan angkat rukun negara. Kita masih pertahan perlembagaan. Maka apa yang kita takut sangat ni? Kalau bercakap tentang Melayu, itu dikira resis. Tapi kalau bangsa lain, pemimpin lain bercakap tentang bangsa dia, itu dikira perlembagaan. Kerana itulah yang berlaku sekarang. Mahu tidak mahu, kita dipesongkan ke arah itu. Kononnya kalau kita ingin bersatu dalam satu gabungan yang besar, kita ingin bersatu dalam satu penyatuan yang besar, kalau kita ingin bersatu dalam satu kenderaan menuju ke Putrajaya hanya kerana bangsa kita, itu dikira resis. Sedangkan seperti mana saya nyatakan tadi, apabila perlembagaan ini didraftkan, perlembagaan ini diperkenalkan, perlembagaan ini diangkat dalam negara kita, perlembagaan itu adalah dokumen yang sah terasnya Melayu. It's a Malay Constitution yang akan menjaga hak keistimewaan orang Melayu tanpa melupakan bangsa-bangsa lain.